Pada musim sejuk 30 November 1939, Kesatuan Soviet melancarkan perang terhadap Finland. Perang ini menunjukkan betapa sukarnya tentera merah Soviet menembusi benteng pertahanan Finland yang dikenali sebagai Mannerheim Line. Pada awal pagi tarikh tersebut, Soviet membedil kawasan sempadan Finland dan Soviet. Kemudian, sebanyak 28 divisi tentera Soviet menyeberangi sempadan Finland. Perang ini tercetus kerana Finland enggan memenuhi tuntutan wilayah oleh Kesatuan Soviet. Pemerintahan Joseph Stalin ketika itu mahu sempadan disusun semula kerana bandar Leningrad hanya 32 km dari Finland. Bagi tujuan keselamatan, Soviet meminta sebahagian wilayah Karelia daripada Finland. Namun Finland di bawah pimpinan Presiden Kosti Kallio menolak tuntutan tersebut. Pada 26 November